Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani ya. Hari ini Wayang Tarbus kembali lagi dengan isu-isu semasa bagi memperkatakan tentang ketenteraman, keamanan dan kedamaian politik di Malaysia hari ini. Syukur Alhamdulillah kepada yang masih mengikuti channel Wayang Tarbus. Saya memanjat kesyukuran dan terima kasih atas kesudian anda. So sila like ya, sila komen dan subscribe ya, jangan lupa. So antara isu yang saya akan udarakan hari ini adalah tentang ura-ura semakin kuat Anwar tinggalkan Tambun dan akan bertanding di Batu. Ini statement memang betul-betul memberikan satu pandangan yang amat jelas yang menyatakan memang betul lah ura-ura kawasan Tambun tidak stabil lagi ya. Persoalan besar mungkin timbul, adakah PKR akan kekal mempertahankan ego politik atau memilih langkah taktikal demi kelangsungan kuasa. Kenyataan ini berdasarkan kepada strategi PKR yang pernah menyatakan sebelum ini dia tidak akan bertanding di kawasan yang tidak ada potensi untuk menang. So antara mengekalkan ego dan juga kelangsungan kuasa parti, Anwar membuat pilihan yang lebih mendebarkan ya. Dan telah ada statement yang mengatakan Anwar akan bertanding di Batu. Belum lagi pasti. Tetapi kalau kita lihat daripada strategi politik, Anwar ini individu yang berani sahaja bertanding di mana kawasan. Tapi perlu ingat, beliau sebenarnya telah mendapatkan info dan data terkini sebelum memulakan atau menggerakkan atau memilih sesuatu kawasan untuk bertanding. Sebab apa? Kalau kita lihat permatang pauh pun boleh jatuh kepada PN sebelum ini, tapi mungkin ditandingi oleh anaknya Nur Izzah. Jadi tiada kawasan yang selamat pada masa kini dalam semua kawasan ni, melainkan usaha gigih kepada calon yang nak bertanding. So kalau kita tengok komen-komen yang datang daripada netizen ni, ini pengundi hilang kepercayaan terhadap sosok tubuh yang bernama Anwar Ibrahim. Masa dah tak ada lagi untuk dia. Kalau dulu suka perangi rasuah dan mensensasikan isu-isu rakyat, tetapi kini seolah-olah menyembunyikan terutamanya perkara-perkara yang melibatkan kroni. Ini antara netizen bagi tahulah. PMX cemerlang, rakyat sejahtera. Bersara sajalah bagi peluang kepada pemimpin muda. Ya, betul, Anwar mungkin boleh bersara, tetapi pemimpin muda tiada untuk mengganti beliau. So sebab itu beliau terus memastikan kepimpinan di bawah beliau. Dia hanya akan cari tempat yang selamat. Bila menang dia akan buat tak tahu je kat kawasan tu. Wow, betul ke? So kita boleh tanya kepada orang Tambun betul ke itu yang berlaku. Dia melakukan reformasi, hapuskan kronisma, nepotisma, tata kelola rasuah. Rupanya dialah bapa kepada segala perkara itu. Kencing nombor 1. So saya baca rata-rata nampak gayanya dalam komen-komen netizen ni banyak yang kurang bersetuju dengan kepimpinan Anwar. Tak apa, kita tengok je semua kan. Satu-satunya PM yang tak ada kerusi tradisi. Sebenarnya kalau kita cakap kerusi tradisi ni pun sesuatu yang bukan istimewa lah. Kalau dia berani bertanding di semua kawasan, maknanya dia boleh diterima di semua tempat. Itu saja teori dia kan.
Dan Anwar juga telah membuat keputusan mungkin dia akan bertanding di Batu. Jadi ini juga menunjukkan keberaniannya kerana dia tidak takut apa yang berlaku. Of course lah, dia akan buat survey dulu kawasan tu, ada kekuatan untuk dia bertanding. Itu sudah pasti. Kerusi PKR yang selamat bagi Anwar bertanding adalah Pandan, tempat Rafizi. Mungkin sesuatu cadangan yang bagus kan. Pengganti kepada Rafizi itu tentulah lebih baik, lebih konsisten, dan saya rasa Anwar Ibrahim layak di Pandan. Siapa yang kata Tambun kubu selamat, PMX masuk ke lawan kubu musuh kan dulu, rampas daripada PN, Peja kan. Betul. Kemenangan Anwar di Tambun, saya rasa kalau tak silap lebih kurang majoriti 3,000 saja. Itu bukan dimaksudkan sebagai kawasan kuat ya. Tapi Anwar telah membuktikan beliau menang di Tambun, bukan tempat yang kubu kuat PKR pun. Tapi syukur Alhamdulillah. Dan netizen lain, dia nak cari orang bodoh kawasan mana pula? Allahu Akbar. Yelah, mungkinlah kot kan. Ini semua dipengaruhi oleh perasaan benak kepala tak suka kepimpinan pada masa hari ini. Kemana PMX pergi bertanding, ia tetap kecundang. Rakyat akan merasa kesian kerana dia kaki tipu dan kaki kicing. Mana dia kalah? Dia tak pernah kalah lah. Dia tak pernah kalah. Cuma dia tidak boleh bertanding bila ada isu-isu melibatkan tentang kesalahan yang lepas dan dia dipenjara. Tak betul ni. Encik burung hantu. Pergi muar dan singkirkan Syed Saddiq. Okey. Satu pandangan yang hebat juga ni kan. Alright. Pengundi mana nak kalau dia selalu kencing? Rata-rata saya nampak dalam komen-komen netizen melibatkan tentang ialah perkataan-perkataan kencing, penipu, asal cakap, bohong. Banyaklah kat sini. Ini lebih kurang dalam 2,000 komen kat sini saya nampak. Tak ada nampak komen yang membina, lebih kepada komen sumpah seranah. Dulu bolehlah kau lompat sana, lompat sini. Sekarang banyak isu yang dijaja oleh pembangkang membuatkan korang gugup, gagap, dan kemungkinan deposit boleh hilang. Allahu Akbar. Mungkin kita tak pasti kan. Tapi pada saya senang saja. Anwar Ibrahim ni diterima di semua peringkat dan di semua parti. Itu kelebihan yang ada pada dia. So kalau sokongan tu tidak berpihak kepada PKR tetapi atas dasar sokongan padu daripada parti-parti komponen yang lain, membuatkan bilangan numbers dan undian di tempat itu lebih banyak. So inilah yang menjadi isu-isu utama, sebab akhir-akhir ini banyak parti politik yang nampaknya condong untuk bertanding secara solo. Mungkin di peringkat kerajaan Madani, UMNO telah menyatakan tentang kesungguhan untuk bertanding solo. Itu di peringkat komponen Madani, kerajaan yang memerintah pada hari ini. Dan di peringkat Perikatan Nasional sendiri pun sebenarnya antara Bersatu dan PAS telah ada bayang-bayang dan tunjuk-tunjuk ataupun menggambarkan bahawa berlaku pertandingan yang tidak melalui komponen PN itu sendiri. Macam PAS dilihat lebih cenderung menyatakan kenyataan akhbar, kenyataan awam yang seolah-olah dia tidak carry PN. Dia hanya menyatakan tentang kebarangkalian PAS itu sendiri akan bertanding solo. Jadi sama-sama kita lihat kerana sekarang ni bukan saja bertanding solo ataupun melalui komponen parti,
Sebenarnya sekarang ni antara perkara yang utama yang kita fikir, bilakah PRU tu nak dilaksanakan. Tengok Melaka, tengok Johor, tengok Sabah, dan kita tengok sekali keseluruhan Malaysia, dan juga ada juga negeri-negeri yang mungkin tidak bersama dengan PRU, seperti Selangor kan. Jadi sekian kupasan yang agak menarik, isu yang agak menarik tapi belum panas, tentang kedudukan sama ada Anwar nak mengekalkan Tambun ataupun cari tempat baru. Sekian kupasan daripada Wayang Tarbus. Sekian, terima kasih. Wayang Tarbus, info dan sensasi.